macam gini. Nak beli rumah banglo, nak ada taman, nak ada swimming pool, semua boleh bang. Boleh. Boleh, insyaAllah boleh. Dia macam orang kata yang kasar, boleh belah bang. Selamat ada Kak Amboy Susan Mariam. Masalah rumit semua selesai. Cakap lah. You yang ajak saya kemari, cakap lah. Assalamualaikum. Saya kat sini dengar bang. Cakap. Waalaikumsalam. Ya bang. Kak apa ajak kakak? Tu hari Susan ada berbual dengan kakak, tapi kakak tergesa-gesa nak jumpa Susan. Sekarang kan rumah akak ni dah 6 bulan tak terjual. Inilah dengarkan sangat kan cakap abang ni kan. Dengan kawan dam dia tu kan. Ni sekarang dah kena dam. Ejen rumah tu terus senyap. 6 bulan masih sampai sekarang tak terjual. Awak ni, saya percaya sangat dengan kawan dam saya tu. Keyakinan saya bila dia mengenengahkan cara-cara nak jual rumah, beli rumah, saya terpengaruh lah. Orang tu pandai cakap. Ni mesti kakak dengan abang, kakak kata yang nampak kat TikTok tu kan, kawan abang tu kat TikTok. Memang kak bang, memang ramai ejen, memang selalunya diorang akan advertise diri diorang dan sebagainya. Tapi mesti ada sebab kenapa rumah tak terjual. Rumah abang berapa bilik? 5 bilik. Rumah 5 bilik. Lepas tu abang dah nak jual, lepas tu abang nak beli rumah. Itulah angan-angan besar saya. Kerana kawan yang jadi ejen tu, yang saya tempah tu. Bukan tempah bang, lantik bang. Tempah baju bang. Saya nak tempah baju raya. Dia Bila dah jual tempah. rumah nanti. Itulah jadi saya dah yakin dengan dia. Dia pun macam meyakinkan saya. Kalau saya jual 5 bilik ni, saya berkemampuan nak beli banglo. Oh, banglo. Ada taman, ada swimming pool. Kan besar gitu besar. kan. Besar. Akak sebenarnya angan-angan jugalah ya. Dapatlah juga beli barang emas yang macam Susan pakai tu 1, 2, 3 deret-deret tu. Ini kalau dah nak beli banglo, jangan kata barang emas, dapur anglo pun tak boleh beli. Macam gini. Nak beli rumah banglo, nak ada taman, nak ada swimming pool, semua boleh bang. Boleh, insyaAllah boleh. Dia macam orang kata yang kasar, boleh belah bang. Boleh lah bang, jangan relax bang. Boleh. Tak mampu ke kita jual Mampu. 5 bilik dengan duit CPF Okey, yang ada? duit CPF, duit semua dalam bank abang ada berapa juta bang? Berapa juta? Kawan saya kata saya mampu untuk beli banglo setelah jual 5 bilik. Itu angan-angan saja bang. Banglo dia macam banglo. Banglo dekat Pusat Rahman tu. Pusat Ada bang. Itu banglo. Bang, situ ada tambal juga bang. Saya gurau aja. Kita gurau aja. Saya dah buat pengiraan. Kakak dah bagi semua dokumen. Lepas tu CPF dan sebagainya. Abang dengan kakak kalau jual rumah nak bayar penuh, yang boleh mampu rumah turun fleksi direct dengan HDB. Rumah satu bilik satu hall. Tapi abang jangan risau, muka jangan berubah. Ada park paling besar dekat HDB tu. Cik Susan satu bilik satu hall. Ya bang. Dia tidur bilik, saya tidur kat hall. Tak, bukan suami isteri tidur satu bilik tak Kan? Itu kalau gaduh macam mana? Tak, jangan risau Kita bang. selalu gaduh. Dia gaduh kat dapur pun boleh, kat storeroom, bomb shelter pun boleh, dekat tu. Tapi abang nak park. Park dia besar. Yes. Situ pun boleh main dam. InsyaAllah pasal penjualan rumah, pasal rumah kakak tingkat 2. Agak lambat. Lepas tu nak jual rumah, lepas tu nak beli rumah, nak kena tunggu rumah turun fleksi, dah siap dan sebagainya. Sekarang, buat masa sekarang, jangan jual rumah dulu. Kita concentrate untuk dapatkan rumah turun fleksi daripada EGB. Dah dapat, lepas tu baru kita jual rumah. Nasib baik rumah tak terjual. Kalau rumah terjual macam mana? Nak tinggal mana dulu? Memang sebagai ejen kita, memang semua ejen nak ejen komisen. Ni mudaratkan diri. Sepatutnya kena settlekan rumah turun fleksi, baru fikirkan jual rumah. Sekarang jangan jual dulu bang. Untuk sekarang Susan buat pengiraan untuk masa sekarang. Jadi ini sekarang Puan Susan nasihatkan kami jangan jual dulu yang 5 bilik. Ya, saya settlekan rumah turun fleksi, apply dekat HDB. Once dah dapat, dah confirm, call saya balik. Itu je. Ataupun lagi satu, kalau misalkan tak boleh sabar, nak jual juga, kita boleh beli rumah open market. Rumah resale satu bilik satu hall. Agak mahal sikit. Tapi memang kemampuan abang kakak memang ada. Tetapi saya fikirkan, at least hari tua, ada duit sedikit untuk you all lah kan. Kita takkan nak mengharapkan anak-anak. Jadi kawan saya yang main dam tu betul-betul damkan saya lah ya. Memang dah kena dam lah. Awak dengan dia dam-dam-dul. Okey bang, kakak dengan abang jangan risau. Kita settlekan apa yang patut dulu. Tapi sementara tu kat sini bang, ada berani dam. Kita settle kat bawah, kita main dam, lepas tu kita damkan diri. Alamak, Jom. itu yang power. Tak apa, saya belanja. Berani dam. Berani dam. Baik. Selamat ada Kak Amboy